Okey. Okey, alright. Untuk orang baru, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Umi, tapi kat sini akak-akak, abang-abang, adik-adik kat sini boleh panggil saya Sawi. Sawi. Okey. Jadi kat sini kita ada greeting lah. Greeting ni just untuk fun-fun je lah. Bila saya sebut konnichiwa, kita sama-sama cakap konnichiwa. Konnichiwa tu macam hello. Tapi bahasa Jepun lah. Bila saya sebut genki desu ka, apa khabar? Cakap balik genki desu macam ni. Okey, kita mulakan 1, 2, 3. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Okey. Okey, khabar baik. Alright, kalau kita tengok semalam kehadiran kita seramai 152 orang. Orang baru kita seramai 15 orang. Kita dah ada penambahan lah. Seramai 15 orang. Okey, jadi kita mulakan. Okey, yang abang-abang yang adik-adik yang datang hari ni mesti nak tahu kan terapi ni apa. Terapi yang adik-adik tengah duduk ni adalah terapi elektron. Di mana terapi elektron ni adalah terapi yang menggunakan teknologi terkini dari Jepun yang dah mendapat kelulusan dari KKM. Okey, selamat datang abang-abang. Okey, alright. Okey, terapi kita ni bermula bila abang kakak duduk dekat alas ni. Alas yang duduk ni yang bersambung dengan medical device kita yang dipanggil Doktertron D-Sleep. Bila duduk ni dah start dah terapi. Okey. Alright, kalau kakak abang tengok kan, kita punya medical device ni yang comel ni padat je, betul tak? Kenapa? Sebab kita menggunakan teknologi padat. Di mana kalau ada cuba tekan satu kali tekan je. Bila kita tekan tu tengok dah start dah. Sebab kita menggunakan teknologi padat ni jadi dua lah. Pertama untuk kita jimatkan elektrik, kedua adalah untuk mudahkan tidur. Walaupun skrin tu nampak gelap, sebenarnya dah start dah terapi. Okey, jelas Okey, jadi abang kakak yang duduk kat sini okey, akan dapat 3 terapi lah. Terapi pertama adalah terapi elektron. Terapi kedua adalah terapi campur energi. Terapi ketiga adalah terapi M-sonic. Tiga-tiga terapi ni abang kakak dapat bila duduk kat alas ni. Tiga-tiga terapi ni nanti saya terangkan. Okey, terapi pertama adalah terapi elektron, di mana terapi elektron ni fungsi dia adalah untuk bersihkan darah. Okey, dia bersihkan darah, melancarkan darah dan meningkatkan kesihatan lah. Okey, kat sini dia ada 2 jenis darah. Kalau abang-abang kakak tengok kat tangan saya, darah yang cair macam ni, yang sebelah ni darah yang ni. Antara 2 darah ni, darah mana yang abang kakak rasa darah sihat? Kanan. Yang kanan. Kenapa darah kanan? Cair. Betul, cair. Warna dia? Terang. Terang. Kalau yang kiri? Gelap. Gelap kan? Sebab apa darah ini adalah darah yang sihat? Sebab tengok warna dia. Dan dia punya macam akak cakap tadi lah. Darah ni adalah darah yang cair. Kita boleh tukar tak akak? Sebab apa? Bila darah yang cair macam ni, mudah tak jantung kita nak pump? Mudah. Sebab darah ni macam abang-abang tak tahu fungsi darah apa? Sebab apa darah tu penting?
dengan pencemaran udara. Kita cuba jaga yang kita boleh jaga, pemakanan yang kita rehat lah. Tapi datang juga terapi. Sebab bila duduk kat terapi ni, duduk-duduk dia dapat sihat. Dia dapat bantu bersihkan darah kita menjadi cair. Okay, jelas Jelas. Okey, macam tadi tu kita ni lah alat yang saya guna tadi tu. Dan yang bunyi tadi tu kan? Tester. Ya, tester. Yang tester tadi yang ingat tak yang saya bunyi tu adalah kita test untuk tengok berfungsi tak. Maksudnya duduk ni dah dapat terapi ke belum? Okey, jelas. Okey, terapi kedua adalah terapi charcoal energy. Di mana terapi ni bila abang kakak duduk kat sini, ada tak rasa suam-suam? Ada. Ada. Tapi tak ada terbakar. Terbakar tak? Okey. Tak ada. Betul. Takut panas-panas dia tengok berlubang. Kan? Risaulah. Tapi tak adalah sampai terbakar. Yang rasa suam-suam tu adalah charcoal energy. Di mana fungsi charcoal energy ni ada apa dia? Sorry. Fungsi tenaga arang ni, charcoal energy ni adalah untuk betulkan balik saraf-saraf kita. Mungkin ada kat sini yang ada tak yang sakit kaki, lumah-lumah ada tak? Ada. Ada. Betul. Jadi yang mana yang lumah-lumah, sakit-sakit kaki, kepas-kepas tu, duduk kat sini, terapi charcoal energy ni dapat betulkan balik saraf-saraf. Yang tempat-tempat yang kita sakit tu lah. Okey. Jadi gabungan antara terapi elektron untuk bersihkan darah dan juga charcoal energy untuk betulkan balik saraf kita adalah terapi yang elok lah untuk meningkatkan kesihatan dalaman kita. Jelas Okey, kat sini kita ada Dr. Kaya Bhumiki, di mana doktor ni adalah expert untuk potential electric potential expert dari Jepun. Maksudnya untuk medical device ni, expert ni adalah Dr. Kaya Bhumiki. Dr. Kaya Bhumiki ni dah menyatakanlah electric potential therapy medical device yang abang kakak tengah duduk ni dapat terapi yang efektif yang berkesan untuk meningkatkan kesihatan dan juga mempercepatkan proses pemulihan. Kalau contoh sakit tu ambil masa 5-6 hari, dicepatkan sikit 2 hari, 3 hari. Tapi bergantung pada badan kita jugalah. Okey. Alright, terapi ketiga adalah terapi M-sonic. Alright, kejap nah. Terapi M-sonic ni adalah terapi frekuensi di mana dia membersihkan darah. Terapi frekuensi atau hertz lah. Di mana terapi ini adalah 1 saat. Secepat ini 1 saat bersamaan dengan 396 hertz. Kenapa saya cakap 396 hertz? Cuba tekan. Satu je kali, tekan. Tekan mana-mana button tekan. 396. Ya. 396. Jadi abang-abang, kakak-kakak yang duduk kat sini, duduk-duduk je sihat. Sebab apa? Dalam masa 30 minit, abang kakak duduk kat sini dapat 3 terapi. Elektron bersihkan darah, charcoal energy betulkan balik saraf-saraf kita, dan juga M-sonic ni getaran untuk bersihkan saluran darah. Kat sini adalah contoh saluran darah kita. Kalau tengoklah sesempit ni, mudah tak darah nak lalu? Tak. Susah, betul. Mari kita buka kakak. Okey, kalau kita tengoklah contoh saluran darah yang macam ni, yang nampak tersumpat ni kan, apa dia? Lemak. Lemak, betul. Kan? Lemak, toksik tadi. Mi goreng. Mi goreng. Betul, mi goreng. Kotiau. Apa lagi? Air manis. Melekat macam ni lah. Segala lemak toksik melekat macam ni kat saluran darah kita. Bila dah macam ni saluran darah kita, darah nak lalu senang tak? Tak senang. Kalau jadi kat jantung, apa jadi? Sakit jantung. Sakit jantung. Kalau jadi kat kepala, Migraine. migraine boleh, stroke boleh. Tapi kalau abang kakak jaga empat yang saya sebut tadi, pemakan yang stres kan, duduk kat terapi ni dapat bantu daripada saluran darah sesempit ni dihakis sikit demi sikit bersih macam ni. Getaran halus tadi tu, getaran M-sonic tu, hakis sikit demi sikit daripada setempat ini menjadi seperti ini. Okey. Alright. Seterusnya kita tengok
Okey, kat sini kita ada pakar Dr. Yumi Ishihara yang merupakan spesialis lah, doktor yang pakar mengenai darah. Okey, Dr. Yumi Ishihara ni dia bagi tahu saluran darah kita start kotor daripada umur 8 tahun. Jadi pertama sekali paling penting untuk bersihkan darah lah dan meningkatkan pengaliran darah. Sebab semua penyakit berpunca daripada darah yang kotor. Jadi dia punya ni adalah Dr. Yumi Ishihara ni bagi tahu saluran darah kita start kotor dari umur 8 tahun berdasarkan 4 punca tadi. Dan semua penyakit berpunca daripada darah. Okey. Seterusnya tengok kejap Alright, jadi kat sini abang-abang kakak yang duduk kat sini, sepanjang tempoh abang kakak duduk ni, ada tak saya bagi apa-apa ubat? Tak ada. Tak ada. Ada tak saya suntik apa-apa? Tak ada. Tak ada. Jadi terapi yang abang kakak tengah duduk ni adalah terapi semula jadi. Dia ada sekarang sebarang kesan sampingan dan juga selamat dan dipercayai lah. Okey. Alright, jadi kat sini abang kakak dah duduk dalam 20 minit macam tu kan. Ada tak sebarang rasa mengantuk ke? Ada tak? Belum lagi. Belum lagi. Kak Ramia mana pernah mengantuk? Tak lah, abang rasa Belum lagi. belum lagi. Betul lah, dia cakap betul. Alright, okay. Jadi kalau dah kat sini kan, macam mungkin abang kakak yang dah biasa datang, ada yang kalau ada rasa mengantuk ke, kalau ada part yang lepas terapi atau masa terapi rasa semakin sakit, contoh sakit kaki. Datang terapi lagi sakit kaki. Itu adalah biasa. So itu adalah reaksi penyembuhan. Bila dapat terapi 3 yang sebut tadi tu, elektron bersihkan darah, campak digit betulkan balik saraf-saraf kita, dan juga amfetamin tetapi halus untuk bersihkan saluran darah yang saya tunjuk tadi tu. Ketiga terapi tu tengah proses untuk detox, keluarkan toksin-toksin dalam badan. Jadi reaction tu mungkin ada yang mengantuk, mungkin ada yang rasa letih, atau tempat yang kita sakit tu makin sakit. Jadi itu adalah biasa. Maksudnya bila datang tu bukanlah reaksi penyembuhan ni berkekalan, tak. Dia sementara je 3 hari tengah detox pada kita. Once dah detox baru proses pemulihan, proses penyembuhan tu akan berlaku. Jangan takut dia risau, datang je terapi. Betul. Betul. Alright. Kita sampai dengan tangan terbuka. Okey, betul. Alright. Jadi kat sini ada tak siapa-siapa yang sakit kepala? Tak ada. Lemah-lemah tebas-tebas? Ada. Jadi kalau kat sini ada simptom-simptom yang saya tunjukkan ni, kita galakkan untuk datang hari-hari. Supaya apa? Terapi kita ni dapat bantu untuk pulihkan balik kesihatan. Sebab dah terbukti semua simptom yang ditunjukkan ni dah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dapat mempercepatkan proses penyembuhan. Kalau datang hari-hari selama 7 hari berturut-turut. Okey. Jadi yang mana ada simptom yang ditunjukkan ni, datang terapi supaya terapi kita ni dapat bantu untuk pulihkan balik kesihatan kita. Dicepatkan proses pemulihan lah. Okey. Jadi kat sini kita ada perkongsian ahli keluarga kita yang dah datang terapi. Kita tengok sikitlah perkongsian. Tekan play kat sini. Klik kejap. Sorry kejap. Ya, tak apa. Okey. Assalamualaikum kakak. Boleh kita perkenalkan diri? Salam, saya Ana binti Jumri. Kita berumur berapa tahun? Umur 60. 60. Okey, kita dah datang terapi berapa kali? 4 kali. 4 kali terapi. Okey. So apa perubahan yang kita dah dapat? Sebelum duduk terapi, balik dialisis terus tidur. Terus tidur. Tidur tak bangun. Okey. Sampai dah ke Isya, tak boleh bangun. Badan letih sangat. Okey. Lepas tu dah duduk terapi, balik je dari terapi ni, badan jadi ringan. Solat pun dah boleh dah. Solat pun dah boleh berdiri ke? Selalu duduk. Selalu tidur ni dah bangun sebab badan dah jadi ringan. Mana rasa fresh lah. Malam buang air dulu 5-6 kali.
1 kali, 2 kali je. Oh, dah makin berkurangan Okey, bagi satu tepukan untuk Kak Rohana. Apa perasaan kita kakak? Happy. Okey, apa saranan kita kepada kawan-kawan dekat luar sana? Kalau yang ada sakit macam ni, bersakit dialisis, datang aja. Datang aja. Okey, terima kasih kakak. Sama. Okey, kita boleh tunjukkan kepada kalau kita tengok tadi kan, based on fokus yang apa yang dikongsikan? Balik dialisis selalunya penat, letih. Tapi lepas datang terapi, dialisis pergi macam biasa. Ada doktor check up doktor, ubat doktor follow je. Tapi bila datang terapi ni, perbezaan selepas tu. Sebelum ni pergi terapi, pergi dialisis, balik penat. Lepas datang terapi, pergi dialisis, balik macam mana? Bertenaga. Berikan kakak. Okey, assalamualaikum kakak. Boleh kita sorry. Terni pula. Okey, alright. Jadi perbezaan tu, kalau sebelum ni pergi dialisis, balik kepada rasa penat. Lepas datang terapi, pergi dialisis, balik kepada bertenaga. Kerana apa? Sebab bila duduk kat sini 30 minit dapat 3 terapi tadi tu. Bersihkan darah, betulkan balik saraf-saraf kita dan juga getaran halus untuk bersihkan saluran darah kita. Ketiga-tiga terapi tu dapat bantu bagi akak rasa bertenaga walaupun balik pada dialisis lah. Okey. Kedua apa? Badan semakin ringan. Berikan tepukan. Dari bangun malam 5 ke 6 kali dah berkurang kepada 2 ke 3 kali. Okey, berikan tepukan. Kenapa? Kalau kita tengok kan 5 ke 6 kali tu, tidur dia berkualiti tak? Tidur apa berkualiti tak? Tak berkualiti. Sebab tu jaga-jaga. Tapi kalau tidur tu, sekali je baru pergi toilet. 2 kali je. Tidur tu macam mana? Cukup. Badan tu dapat rehat yang cukup. So kalau dapat rehat yang cukup, esok bertenaga tak? Bertenaga. Berikan tepukan. Jadi, bila abang kakak duduk kat sini, terapi kita dapat bantu untuk cepatkan proses pemulihan yang kita dapat sakit tu semua, dan juga bantu untuk bagi badan kita makin sihat. Okey, selain daripada itu, kita juga ada perkongsian kejap Alright, kita ada perkongsian Kak Rosnah. Di mana Kak Rosnah ni 7 hari datang terapi, sakit-sakit badan dah hilang. Berikan tepukan. Tekanan darah turun dari 150 lebih-lebih lah, 150 berkurang kepada 130. Jadi abang kakak yang datang yang biasa mesti tahulah. Tapi untuk orang-orang adik-adik yang baru datang ni mesti pelik. Kenapa ada yang macam tadi akan 4 kali datang terapi, ada yang 7 kali datang terapi. Kenapa? Sebab pertama adalah simptom setiap orang berbeza. Kedua adalah badan kita berbeza. Ada yang sensitif, sekali je datang terapi. Contoh sekali datang terapi kita ada Kak Hanif, sekali je datang terapi, sakit urat di pinggang sudah hilang. Berikan tepukan. Dan badan lebih energetik. Sekali je. Sebab apa? Badan Kak Hanif ni sensitif, pantas. Terapi datang sekali je dah pas. Ada orang dia ambil masa. Badan dia antibody dia punya bertindak balas tu ambil masa sikit. Perlahan. Contoh Abang Hanis 7 kali datang terapi, bangun tidur tak sakit kepala lagi. Berikan tepukan. Tidur semakin awal. Berikan tepukan. Malam kurang bangunlah bila ini dah kan. Daripada 4 kali kepada 2 kali saja. Sebab setiap orang berbeza. Okey. Alright. Yang duduk pun hilang. Lutut. Itu siapa tu yang tulis hilang? Duduk dan sakit dah hilang. Siapa yang tulis? Awak lah jawab. Saya tulis. Dia bukan lutut yang
pulangkan kad dulu. Chris nak minta tolong sini. Sekejap, kita pulangkan kad dulu. Kat situ lah, Cam. Situ lah. Jangan usik. Jangan usik. Relax. Ada video. Ada video. Tapi saya keluar.